Pernah tak awak lalu sebuah restoran yang nampak kosong? Meja ada banyak, lampu semua buka. Tapi customer mungkin satu meja saja. Kadang-kadang tak ada langsung. Dan dalam kepala kita mula terfikir, kenapa owner ni masih nak buka kedai? Dia tak rugi ke? Sebab mengikut logik biasa, kalau restoran kita tak ada customer, tak ada sales. Kalau tak ada sales, kita rugi. Kalau rugi, tutup sajalah. Tapi dalam dunia bisnes, soalan dia bukan semudah untung ataupun rugi. Ia melibatkan pertimbangan ekonomi, psikologi perniagaan dan strategi jangka panjang yang kompleks. Sebagai pemerhati di luar, awak mungkin pernah terfikir beberapa teori. Teori pertama, owner dia banyak duit. Dia boleh tahan rugi. Teori kedua, ini mesti money laundering. Teori ketiga, kedai ni memang tak pandai buat bisnes tapi degil tak nak tutup. Jawapan-jawapan ini bukan salah sepenuhnya, tapi ia cuma menjawab kes-kes tertentu. Ia tidak menerangkan kenapa fenomena ini terjadi secara konsisten merentasi ribuan restoran yang berbeza. Jadi, terdapat satu kuasa yang lebih asas sedang berlaku di sini. Untuk menjelaskan fenomena ini, kita perlu bina satu model yang ringkas. Cuba bayangkan satu restoran nasi campur Pak Hamid. Ia bukanlah restoran mewah, ia adalah restoran biasa di pinggir bandar. Untuk membuka restoran ini, Pak Hamid membayar sewa kedai RM8,000. Gaji pekerja RM12,000. Bil, internet, maintenance RM3,000. Bayaran loan perkakas dapur RM2,000 sebulan. Ini dipanggil kos tetap. Sebelum restoran ini jual satu pinggan makanan pun, dia sudah ada kos RM25,000 sebulan. Kos ini tetap berjalan walaupun customer tak masuk. Dan bukan itu saja. Terdapat satu lagi kos yang dipanggil kos berubah. Ia hanya wujud bila ada jualan berlaku. Contohnya, minyak masak, ayam, nasi, sos dan packaging. Kos yang berubah mengikut jumlah order. Semua usahawan akan berdepan dengan dua kos asas ini. Sekarang, katakan saja bisnes Pak Hamid tak bagus. Maka Pak Hamid ada dua pilihan. Pilihan pertama, tutup kedai sekarang. Kalau dia tutup, sales dia akan kosong. Tapi sewa, gaji pekerja tetap, loan equipment dan kos tetap lain masih berjalan. Maksudnya, walaupun dia tutup kedai makanannya, dia masih akan rugi RM25,000 sebulan. Pilihan kedua, buka kedai walaupun customer tak ramai. Katakan setiap hari cuma beberapa pelanggan datang dan total sales dia hanya RM30,000 sebulan. Daripada RM30,000 itu, kos berubah iaitu bahan mentah, packaging gas, minyak dan sebagainya mungkin adalah RM12,000. Maka dia hanya untung RM18,000 bulan itu. Tapi RM18,000 ini masih tidak cukup untuk mengatasi kos tetap setiap bulan. Dia masih rugi RM7,000 untuk bulan itu. Tapi inilah yang bergelora dalam minta Pak Hamid. Kalau saya tutup kedai, saya rugi RM25,000 sebulan. Kalau saya buka kedai, walaupun customer yang datang adalah sedikit, saya rugi RM7,000 sebulan. Masih rugi tapi kurang rugi. Dalam bidang ekonomi, kita panggil situasi ini marginal cost. Dalam kes Pak Hamid, kos tetap berjalan sama ada dia buka atau tutup kedai. Jadi kalau sales tambahan yang diperolehinya akibat membuka kedai lebih tinggi daripada kos tambahan untuk menjana sales itu, maka membuka kedai 1 jam lagi boleh mengurangkan kerugian keseluruhan walaupun restoran itu masih rugi akhirnya. Okey, tapi ini timbul soalan lain pula. Kalau restoran itu memang sentiasa rugi, kenapa dia tak nak tutup perniagaan terus? Soalan yang lebih menarik. Cuba kita fikir dari perspektif Pak Hamid. Katakan untuk membuka kedai ini, dia telah melaburkan RM150,000 untuk renovate kedai. Dia dah beli peralatan dapur, buat signboard, melatih pekerja, marketing, cetak menu dan sebagainya. Semuanya Pak Hamid menggunakan RM250,000 untuk semua ini. Ini dipanggil sunk cost. Kos yang telah berlaku dan tidak boleh dipulihkan tak kira apa keputusan yang dibuat selepas ini. Bagi Pak Hamid, RM250,000 dah hilang dari kehidupan Pak Hamid. Sama ada dia terus berniaga ataupun tidak. Kalau macam tu, bukankah lebih baik Pak Hamid cuba buka bisnesnya? Mana tahu mungkin kawasan ini akan ramai orang nanti. Mungkin kalau tukar menu, boleh jalan. Mungkin masa Ramadan customer akan datang. Jadi bagi Pak Hamid, dia sedang memilih antara
terus buka dan rugi RM7,000 bulan ini dengan harapan bisnes akan pulih suatu hari nanti, atau tutup sekarang dan menerima hakikat bahawa RM250,000 itu memang sudah tidak dapat diselamatkan. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir, dan soalan yang mungkin paling susah untuk mana-mana usahawan. Selagi harapan masih ada, semua kerugian boleh diterima. Harapanlah yang buat Pak Hamid bangun setiap pagi dan buka pintu kedai walaupun meja restorannya masih kosong. Tapi apa akan terjadi sekiranya harapan bahawa situasi perniagaannya akan bertambah baik akhirnya tak menjadi? Apa akan jadi kalau menu baru pun tak cukup? Bila Ramadan datang tapi customer tetap tak muncul? Bila masanya untuk berhenti? Untuk menjawab soalan ni, Pak Hamid perlu jujur tentang 3 benda. Pertama, untuk setiap jam tambahan yang dibuka, adakah ia mengurangkan kerugian atau menambah kerugian? Sebagai contoh, bayangkan kalau Pak Hamid buka restorannya 1 hari lagi dan dapat sales RM500, sedangkan kos berubah untuk buka 1 hari tersebut cumalah RM200. Dalam situasi itu, ia masih berbaloi untuk terus buka restorannya. Tapi kalau keadaannya terbalik, katakan sales cumalah RM100 tapi kos untuk buka 1 hari masih adalah RM200. Sekarang, setiap jam tambahan yang dibuka bukan mengurangkan kerugian, ia menambah kerugian. Kalau macam itu, Pak Hamid sedang membayar untuk terus rugi. Dalam bidang ekonomi, inilah beza antara marginal revenue dan marginal cost. Kedua, adakah jalan yang munasabah untuk pulih masih wujud? Kalau Pak Hamid ada bukti yang bisnesnya mungkin berubah, mungkin repeat customer akan naik, mungkin review akan naik, menu baru mungkin hangat, mungkin dia boleh meneruskan operasinya. Tapi kalau selepas semua usahanya tiada pelanggan baru, tiada repeat customer, tiada trend jualan yang lebih baik, dan Pak Hamid masih terus nak buka restorannya, maka ini bukan lagi harapan, ini penafian. Dan ketiga, Pak Hamid perlu bertanya, adakah peluang lain di luar yang lagi baik? Masa juga ada opportunity cost. Setiap bulan, Pak Hamid cuba bertahan dalam restoran yang nazak. Dia bukan cuma kehilangan duit. Dia kehilangan masa, tenaga, fokus dan baki modal yang mungkin boleh digunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Mungkin dia boleh pindah lokasi. Mungkin dia boleh kecilkan model bisnes. Mungkin dia boleh fokus kepada catering. Tapi selagi dia terperangkap dalam restoran yang sama, semua pilihan itu akan tertangguh. Dan dengan itu, kita pun sudah menjawab soalan kenapa restoran yang nampak kosong masih buka. Tapi ada satu perkara terakhir yang saya nak awak bawa balik dari cerita Pak Hamid ini. Kita selalu menilai usahawan dari luar. Nampak kedai kosong, kita kata rugi. Nampak kedai tutup, kita kata gagal. Nampak seseorang yang cuba bertahan dalam bisnes yang nazak, kita kata degil. Tapi sekarang awak dah tahu setiap keputusan itu ada lapisan yang kita tak nampak dari luar. Ada nombor di sebalik nombor. Ada psikologi di sebalik keputusan. Ada konteks yang kita tak tahu. Sebuah restoran kosong boleh menceritakan bagaimana manusia membuat keputusan ketika dihimpit antara logik dan perasaan, antara data dan harapan, antara hasrat nak meneruskan dan tahu bila nak melepaskan. Dan kalau awak jujur dengan diri sendiri, berapa banyak benda dalam hidup ini yang awak masih pegang? Bukan sebab ia masih masuk akal, tapi sebab awak takut untuk berhenti. Mungkin sudah tibalah masanya awak menilai semula adakah ia masih berbaloi untuk terus buka kedai atau gulung tikar dan tukar benda lain. Macam cerita Pak Hamid.